selawat ke Nabi ada lagi bunuh. Yang tafaul je apa? Menyambut kelahiran baginda Nabi, tafaulnya kepada malaikat. Sebab malaikatnya kakak ibu, yang di alam malakut watian malaikat turun semuanya ke permukaan bumi untuk menyambut kelahiran baginda Nabi. Malaikat Jibril yang Jibril sayu Allah Ta'ala. Jibril, lalu Tuhan ya Allah, perintahkan malaikatku semuanya turun ke bumi menyambut kelahiran kekasihku. Giat ya Allah. Jibril ketua malaikat. Berarti malaikat Jibril yang paling raya tungku. Hanjit. Yang paling raya malaikat peniup sangkakala. Malaikat sangkakala. Dong malaikat Jibril bak hidung mesti penanjihan malaikat peniup sangkakala getun bak bibi watu 500 tahun baru teruk. 500 tahun. Padahal malaikat Jibril nak sayup malaikat Jibril menyogo kipah 3 menyata tutup orang tapak lerubeton baru teruk dah kodi. 3 kipah, 2 go kipah 6 robe. Anak pun tutup anti umur dah. Pai tawasit bak nak cucur dah. Nyokah ke dia juga peke punya kelahian kata kau tahu peke ke dia. Lahian kau kan peke ke dia, ya nak ada peke ke dia. Tempat malaikat Jibril turun ai peke ke dia ju lagi nya. Nya 68 baru turunan baru teruk ke dia. Ada cakap ada cuma. Lerubeton baru tu. Tapi duknan 3 gepo malaikat Jibril ngon bidadari rod. Wa ainal mardiyah. Kita tunggu aku popoi bawah Sidratil Muntaha dan ainal mardiyah. Apa namanya malaikat Jibril di bawah ya. Kemudian tengah popoi bawah Sidratil Muntaha. Tersenyum watinya ainal mardiyah. Ditubiak cahaya gigo ainal mardiyah kena bak muka malaikat Jibril. Gue sujud malaikat Jibril lagi ampun bak Allah Ta'ala dan gue fikir cahaya Allah. Ampun ya